Ni cakap banyak tak mau. Kalau hampa nak beli kuih raya ke apa kan, hampa boleh main sini. Mai beli kat kedai Syakila Kasih yang di Paduk Meniaga kat depan Masjid Kota Ong Penaga. Dulu kita buka dekat rumah saja, tapi sekarang kita buat pengeluaran kuih haluan maskat, kuih tradisional, dodoi, bahulu dan berbagai-bagai jenis kuih raya. Depa punya king produk ni kira depa punya haluan maskat, dodoi dan bahulu. Yang lain semua pun ada juga. Tapi yang haluan maskat, dodoi dan bahulu ni kira depa yang paling dahsyat punya, made in Syakila Kasih from Kampung Kota Ong Penaga. Syakila Kasih ni punya haluan maskat depa tak gila-gila punya berantu setiap lebih tak empuk punya, yang depa kata gila-gila punya dahsyat depa punya haluan maskat. Haluan maskat yang diadun rapi punya, yang depa masak guna api. Haluan maskat yang depa buat ni bukan haluan masak secara merapu punya haluan maskat, tapi haluan maskat ni bila makan boleh terangkat. Haluan maskat yang depa masak guna periuk tembaga, bukan guna periuk made in Raja Uda. Kita menggunakan sagu tepung gandum yang dibasuh dan diperap 24 jam. Lepas tu cara buatan ni kita hanya masukkan air gula. Kacau lebih kurang 3 hingga 5 jam. Lepas tu kita nak masukkan bahan-bahan lain, kita masuklah kacang, gajus, bijan, kismis. Yang tu untuk tambahan lah. Lepas tu kat sini juga depa kata dodoi pun gila-gila punya berantu. Yang depa masak start daripada bulan sampai siap packing boleh bungkus bawa balik makan kat rumah. Dodoi yang original punya, dodoi orang Melayu zaman dulu punya dodoi. Lepas tu depa punya bahulu pun dahsyat juga, depa beritahu dia. Tak tahu nak abang macam mana dia punya dahsyat. Nak tahu macam mana dia punya dahsyat, apa boleh beli depa punya bahulu. Bahulu yang asal punya resipi orang lama, yang lah ni ramai orang lama tu depa sudah mati. Ataupun hampa boleh mai sini mai beli depa punya kuih raya. Depa ada jual tak nanas, semprit, kuih kapit biasa, kuih kapit coklat, kuih karas, kuih bakar dalam oven dan kuih bakar guna sabun. Putu kacang, putu beras, loyang, almond London, shortbread, mazola ke apa-apa, semua pun ada. Cornflake coklat, cornflake madu, biskut kelapa, makmur, popia cheese, popia nestem, mini tempeyek, tempeyek pesang, paipek ubi, paipek pisang, muruku, batang buruk, simpui kasih, cokoi jang, kuih siput, sonding daging, cop neram, pulut kacau gula putih pun pencelup gula merah jadi gula merah, dan pulut kacau gula merah pun ada jual juga kat sini. Kuih raya yang murah gila-gila, kuih bajet pun ada jual juga. Ada macam-macam jenis kuih bajet tu ada. Ataupun hampa boleh beli depa punya ketupat frozen, ketupat palas yang biasa punya, ketupat jagung dan ketupat kacang. Karipat pusing frozen punya, ada ayam dan daging, ada yang berempah punya, ada yang berlada punya. Pulut udang frozen punya pun ada jual juga kat sini. Senang cerita, kat sini semua benda tu ada. Macam-macam jenis kuih dan makanan kat sini. Untuk berbuka hampa boleh makan kat sini dan juga untuk bungkus. Okey, ni satu lagi. Depa kata kalau hampa nak beli kuih ke apa kan, makanan untuk hampa buka puasa pun ada jual juga kat sini. Depa ada jual ni apa nama ni, sate. Ada sate ayam, sate daging. Pulut udang yang depa bakar punya pun ada. Peknga ke apa kan, makanan orang Melayu yang buh ikan sekok ke apa kan, yang tu pun ada jual juga kat sini. Rojak makanan kampung pun ada. Karipat yang dahsyat punya pun ada. Cok badak yang dalam tu tarak badak pun ada. Cok keria ke apa kan, donat pun ada jual juga. Cok kacang ke apa kan, ayak balang ke apa kan, semua pun ada jual kat sini. Lepas tu ada satu lagi kuih sempoi punya, nama kuih jong ke apa kan, kuih buah ayak gula ke apa kan, yang berantu punya, yang dia kata sempoi ya. Free punya time hampa boleh mai sini mai beli apa yang patut kat kedai Syakila Kasih kat Kota Ong. Kedai orang Melayu yang detail punya. Yang ni semua kedai yang tak nak ranjau punya. Memang puas hati dia meniaga betul-betul punya. Hari-hari buka, hampa boleh mai tau. Syakila Kasih mengucapkan Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.